Assalamualaikum. Yang mana dekat daripada Seremban nak pergi ke Senayan? Nampak jalan besar tu. Seremban nak pergi ke Senayan, kami di belah kiri. Ada Petron, ada Coffee Bean. Nampak saya di sini. Saya berniaga kat sini dan inilah tempat saya mencari rezeki. So dekat sini ada nasi lemak, sarapan pagi akan berniaga. Minta jemput datang yang mana daripada Seremban, Seremban 2, S2 Garden Avenue, Mantau, Gadong, Suriaman. Boleh datang kat sini untuk cari. Boleh kat sini boleh cari nasi lemak boleh. Sarapan pagi boleh bawa pergi tengah hari, insya-Allah. Allah bagi sedap, insya-Allah. Okey. Apa-apa pun boleh enjoy dengan video yang ni. Okey, yang ni menu-menu kami. Ada nasi lemak biasa. Ni nasi lemak biasa. Lepas tu ada kari pap. Kat sini kami letak harga. Kari pap berapa, nasi lemak telur mata berapa, nasi lemak biasa ada bihun telur mata. So yang ni ada kari pap, yang ni ada bihun biasa. Yang ni bihun telur mata, yang ni nasi lemak ayam, dan ini nasi lemak telur mata. boleh nampak. So yang ni saya punya banner, nasi lemak dan nasi campur. InsyaAllah nasi campur kami buat hari puasa nanti, bulan puasa nanti, insyaAllah. So saya ulang balik, kat situ ada Petron. Dekat situ ada Petron. Seberang jalan tu ada Shell dengan Caltex. So masuk dekat simpang ni, boleh nampak dekat apa? Boleh nampak The Coffee Bean tu. Boleh nampak KK. So kami dekat mana? Dekat Palazzo. Ni Palazzo. S2 Hype Palazzo. Boleh nampak? Boleh nampak kan? Okay. Terima kasih.